Wahai orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta kamu dan anak pinak kamu daripada ingat akan Allah. Kita lalai ini kerana apa tuan-tuan? Kita lalai kerana dunia kita, sibuk dengan urusan dunia sehingga kita lupa akan Allah. Walhal yang bagi kita dunia ni Allah. Tuan-tuan, kita masih ada kerja untung. Ada orang yang Allah Ta'ala tak bagi kerja. Kita kena syukur tuan-tuan, sebab kita masih lagi ada kerja. Ada orang ramai yang tidak ada kerja, kilang mereka ditutup. Mereka merayu setiap malam kepada Allah, ya Allah, aku ada anak 6, ya Allah, tapi kilang aku tutup, ya Allah. Merayu. Kita masih ada kerja, masih ada pendapatan, tetapi kita lupa dengan Allah. Faman yaf'al dzalika, siapa yang tak ingat Allah Ta'ala, lupa dengan Allah Ta'ala, tak mau beramal, tak mau zikrullah, sebabkan harta mereka, keduniaan mereka, anak-anak pinak mereka. Bermakna di sini Allah sebut harta dan anak pinak, iaitu kita letakkan kepada kita sibuk dengan dunia dan makhluk. Anak tu makhluk, dunia, harta itu adalah dunia. Kita sibuk dengan dua benda ni, dengan tuntutan dunia, dengan tuntutan makhluk, sehingga kita lupa dengan Allah. Allah Ta'ala kata, kamu besok duduk dalam golongan orang yang rugi, kata Allah.